Hai kawan-kawan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di channel saya, Nafis Backyard Garden. Hai, apa khabar? Macam mana cuti ni? Ada tak aktiviti menanam dibuat? Bagi yang ada bertani, selamat bertani ya kawan-kawan. Okey, hari ini saya nak share satu projek kecil lah untuk membuat DIY, do it yourself. Iaitu kita nak buat pelekat untuk perangkap serangga terbang. Seperti yang sedia maklum, mungkin kawan-kawan pernah nampak lah orang jual pelekat serangga ni warna kuning, warna biru. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat DIY. Dan sebelum ni pun saya pernah guna juga, tetapi warna kuning. Okey kawan-kawan, jom saya kongsikan dan macam mana kita nak buat. Okey kawan-kawan, ini adalah pokok terung, anak pokok terung yang saya semai dan menghadapi serangan pelombong daun. Nampak tak? Macam petak di daun-daun tu. Pokok ni dah kira kritikal lah ni. Bermasalah sudah. Dan pelombong daun ni serangga jenis terbang. Ini adalah perangkap yang sedia ada, yang saya beli di Shopee. Tetapi stok dah habis. Jadi sekarang saya plan saya nak buat sendirilah. Selain pokok terung tadi, serangan pun berlaku di sawi imban ni lah, ataupun ensabi. Bekas fail lama kawan-kawan, kita pakai bekas kad manila. Kita pakai ini kotak, stapler, gunting, kawai, plastik kuning jika perlu, dan yang paling penting ini sticky insect glue, weatherproof, long lasting, insecticide free, non toxic dan tidak bau. Memang sesuai untuk kita buat DIY ni sebagai pelekat kepada serangga rosak. Saya belum pernah buka lagi ni, saya dah lama beli. Begini. Memang melekat agak kuat jugalah. Okey. Dan satu lagi yang saya lupa ambil untuk projek ni adalah brus. Saya gunakan brus gigi terpakai kawan-kawan. So, yang pertama ni kita gunakan kotak dan kertas kuning, plastik kuning. Okey. Kita masukkan begini juga kawan-kawan.
Okey, kawan-kawan, kita guna plastik ni kawan-kawan. Plastik ni kalau kita simpan di tempat yang hujan atau air basah, dia akan jadi waterproof lah. Dibanding kalau kita guna kad manila begini, kalau terkena hujan memang akan hancur lah. Yang kad manila begini sesuai kita simpan di dalam tempat ada rumah pelindung hujan. Yang begini pula menggunakan plastik begini, boleh simpan di bahagian luar bangunan yang terdedah dengan hujan dan panas. Dan warna ni kena pilih warna yang terang lah, kuning, biru, hijau begini pun okey juga. Ini pula adalah bekas file. Saiznya terpulang kawan-kawan, nak buat besar atau kecil. Kemudian kita buat lubang untuk kita sangkut dawai. Untuk menggantung kita gunakan dawai pertanian ni lah. Dawai ni kita potong ikut panjang yang sesuai.
Okey kawan-kawan, itu sajalah serba sedikit cara DIY kita membuat perangkap serangga terbang menggunakan pelekat. Kita boleh guna kotak, boleh guna plastik di rumah, dan apa-apa saja yang menarik perhatian serangga warna biru, kuning yang kita cadangkan begitulah. Dan yang paling penting, dapatkan pelekat ni lah. Pelekat ni kita boleh beli di Mr. DIY, harga dalam RM15 begitulah. Lama lagi kita boleh guna ni, dan memang betul-betul jimat lah berbanding kita beli pelekat kuning yang dijual di Shopee. Okey kawan-kawan, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, dan saya ucapkan selamat bertani. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.